Dia ni nampak macam sambal bilis garing, tapi ni sebenarnya sambal belacan. Orang Semenanjung sambal belacan rupa dia ke arah bland macam tu, tapi dekat Sarawak warna dia lebih gelap and biasa datang dengan ikan bilis. Sebab itulah tekstur pun berbeza. Even belacan yang digunakan adalah berbeza, sebab untuk Semenanjung perkataan belacan adalah general, tapi Sarawak ada pelbagai jenis belacan. Setiap makanan di Sarawak pun guna belacan yang berbeza. Dari makanan sampingan ke hidangan utama, variasi tersebut menjadi sebahagian kepelbagaian makanan Sarawak. Under the pokok kelapa, I waiting. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Rambut Kamek mau putus lah, mak. Sakit gelak, oi. Kenapa kau cakap macam tu? Yalah, kita ada kucing ni. Kamek pergi dulu. Kamek.